Ya. Ya. Assalamualaikum guys, welcome back to Fazrul Azwan channel. Salam sehat untuk hobi guys. So pagi ni aku happy sangat Pertamanya dah lama aku menunggu barang baru USP nak keluar ni guys. Ni dia guys, SP 8cm belacan. Sebelum ni 6cm kan. So sekarang ni 8cm guys. Okay, so barulah syok nak main haruan guys. Okay, ada extra cover and bite rate. Aku ambil kali ni Gold Rush. Harga dia RM19 guys. Okay, dia punya basically dia sama je dengan yang 6cm. Dia sama lagi special design anti snap dengan durable mouth. Okay, ada hook cover dan juga bau yang attractive smell. Ada bau scent yang baru lah. Okay, so guys, selamat datang ucapkan kepada yang baru menjumpai channel Fazrul Azwan. Terima kasih kerana menyokong. So ni dah pukul apa ni? Pukul 8.30. Jom kita mancing. Let's go. Okay guys, so jom kita test SP belacan 8cm. Kalau Gold Rush. Okay, dia panjang sikit guys. Jom. So aku gunakan hook size 20. Okay guys, by the way pagi ni aku menggunakan set ESP ESP Mavic. Ratio dia 8.0, ada clicker, okay. Dan ada nyaring X dia punya drag clicker ni. Okay, ini dah memang siap custom handle, tak masalah punya. And terus beli terus pakai. Dan aku pairkan juga dengan SP Triton ni SP Triton 614 panjang 6 kaki, action fast. Dia punya handle ni ada grip fish scale jom kita test. Nah, mati. Ini kan SP baru daripada e-fishing. Oh, cantik action dia. Tengok action ni macam mana. Lemak gedik-gedik guys. Air tinggi, susah sikit lah. Aduh. Aduh, lucut bang, besar bang. Aduh, lucut bang, besar bang. Drag pula. Hai, geng. Lucut geng. Aduh, sayang geng, saiz geng tadi. Pagi-pagi udah lucut. Hah? Kandang tak ada bang? Tak ada. Dia bukan sini, tapi dia belah sini, dia ada kawasan dia. Sayang geng. Siapa? Oh, belakang sungai belakang ni. Aki Fama.
Aduh, sayang. Sayang semuanya. Saiz juga tu. Aduh, sayang semuanya. Ini ketat lagi drag ni. Dia tak macam longgar dia. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Air cantik. Oh, hitam. Aduh, lucut. Aduh, dia dah sedut. Tak lekat. Yes. Strike pertama menggunakan SP belacak. Mantap. Besar. Baik guys. Iya. Mantap lagi. Iya. Mantap geng. Jatuh ambil terus tu. Memang mantap geng. Kita repeat lagi guys. Jom. Ya. Strike yang ketiga geng. Mantap. Strike yang ketiga. Steady. Gunakan SP belacang. Aduh. Besar geng. Tak lekat geng. Sayang geng. Ya. Ya, ada pun. Dia duduk tepi-tepi guys. Mantap. ESP belacan yang keempat strike. Mantap geng. 4 ekor. Okay guys, so jam dah pukul 1.04. Pada pagi tadi sampai tengah hari melayan. So ada dalam 4 ekor dapat. Air tinggi guys, banjir kan. Hujan. So parit ni nak kena surut sikit. Nah, spot ni nak kena surut sikit baru dia memantul. Tapi adalah kan, strike cuma tak
tak galak lah. Okay guys, so hari ni aku test SP belacan saiz 8cm. So aku perhati dah kan, arwah yang besar-besar ni dia suka yang saiz besar sikit perempuan, baru dia teruja nak ambil lah. Kan, ni pandangan aku lah kan. Okay, tapi kalau benda lalu depan mata memang dia rembatnya kan. Cumanya kalau korang nak try, boleh try guys. SP belacan 8cm, lagi boleh dapat distance lah sebab saya besar kan. Okay, so hook recommended saiz 3 ke atas lah. Okay, ataupun 2 atau 3. 20, 30 recommended lah untuk guna SP belacan. So korang dapatkan, aku dah so kalau korang dapatkan, aku dah sediakan dekat link. Korang tekan je link dekat description tu. Okay, korang tengok video ni nampak kot SP ni appear kan dekat produk. So terima kasih guys kerana menonton video sampai habis. Jangan lupa sokong Fazul Azwan channel, tekan butang like, subscribe and share my channel. Jumpa lagi video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum, bye bye.